Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada penonton-penonton podcast KPT yang kita tahu sejak daripada 4 hingga 8 November 2025 kita akan berkampung ataupun Kementerian Pendidikan Tinggi akan berkampung sebenarnya di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC bagi kita mengikuti Festival Idea Putrajaya yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi edisi kali kedua. Jadi pastinya dalam kita berada di Festival Idea Putrajaya di PICC ini, kita nak tahu jugalah apa sebenarnya mungkin perkara-perkara yang menarik yang ada di sini yang kita nak tawarkan kepada pengunjung-pengunjung semua, termasuklah dari segi pengisian-pengisian yang kita nak tawarkan kepada semua yang dapat memberikan manfaat kepada semua. Jadi sebagai semua sedia maklum, banyak pameran-pameran yang turut ditawarkan kepada orang ramai, termasuklah pameran inovasi, penyelidikan, begitu juga dengan Karnival Kerjaya. Tetapi apa yang kita nak bincangkan dalam sesi podcast kita pada jam ini adalah untuk kita mendengar sendiri ini tawaran-tawaran ataupun perkhidmatan yang ditawarkan oleh sebuah agensi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, iaitu Perbadanan Tabung Pendidikan PTPTN, iaitu kita bersama dengan Puan Masura Muhammad Khalid, Ketua Pegawai Operasi PTPTN, untuk bersama dengan kita bagi kita membincangkan mengenai mungkin tawaran-tawaran yang kita tawarkan, ataupun sebagai perkenalan mungkin Puan dapat ceritakan dulu peranan PTPTN di FOI ni, apa yang ditawarkan kepada pengunjung-pengunjung datang. Okay, terima kasih Cik Hafizi. Jadi untuk kepada pendengar-pendengar semua, dekat FOI ni kita ada membuka kaunter, yang mana kaunter kita memang menjurus kepada perkhidmatan PTPTN, iaitu perkhidmatan kita ada dua, pinjaman pendidikan tinggi dan juga skim simpanan pendidikan nasional ataupun simpan SSPN. Kita juga ada dua booth, satu di dalam Dewan B, iaitu bersama dengan pemberi pinjaman yang lain seperti bahagian beasiswa, JPA, MARA dan lain-lain. Dan kita juga ada di mother booth utama FOI di depan ni sahaja, untuk kita memberi perkhidmatan kepada pelanggan-pelanggan. Jadi kepada peminjam-peminjam, kalau nak tahu status bayaran ataupun ingin membuat rundingan pensetoran dan sebagainya, boleh datang ke kaunter. Begitu juga kalau ada ibu bapa yang mungkin ibu bapa muda baru dapat anak, nak buka akaun simpan SSPN, juga boleh ke kaunter PTPTN. Dan kepada pelajar-pelajar, mereka yang ingin mendapatkan pinjaman PTPTN, mungkin juga boleh ke kaunter PTPTN untuk bertanyakan seperti syarat-syarat, bagaimana ingin memohon, siapa boleh memohon, khusus apa dan sebagainya. Jadi itu perkhidmatan kita cover semua Cik Hafizi, daripada mohon pinjaman hingga bayar balik dan juga kepada simpan SSPN. Okey, baik, kita akan pergi kepada satu-satu perkhidmatan yang ditawarkan oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN ini sendiri. Mungkin Puan Masura dapat ceritakan sendiri dari sudut membuat pinjaman kepada PTPTN. Mungkin kita tahu PTPTN ini berperanan untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan bagi mereka melanjutkan pengajian di peringkat IPT dan sebagainya. Mungkin Puan dapat ceritakan sedikitlah dari segi apa mungkin kebaikan-kebaikan ataupun manfaat-manfaat yang akan diterima oleh pelajar-pelajar bila mereka membuat pinjaman bersama dengan PTPTN sendiri. Yang pertamanya, saya nak ceritakan kepada masyarakat di luar sana, alhamdulillah dengan pinjaman PTPTN, PTPTN telah mengangkat ke akses pendidikan tinggi kepada masyarakat di luar sana. Kalau sekarang PTPTN telah pun berusia 28 tahun, kita telah membantu seramai 4.18 juta peminjam dengan dana sebanyak 76.6 bilion ringgit, satu jumlah yang besar, dan itulah satu yang kita berikan kepada peminjam. Jadi apa yang kita beri kat sini adalah pinjaman dengan kadar ujranya hanyalah 1%. Dan sebenarnya untuk memohon pinjaman PTPTN ini sangat mudah. Apa yang mereka perlu buat hanyalah download ataupun daftar My PTPTN melalui web, dan seterusnya mereka boleh membuat permohonan pinjaman PTPTN. Kita ada jadual yang boleh dipatuhi oleh mereka, dan insya-Allah jika tidak ada masalah teknikal ataupun kesilapan mengisi borang permohonan, insya-Allah permohonan itu akan diluluskan. Mudah sangat untuk memohon pinjaman. Okey, memohon pinjaman mungkin mudah, dan juga pelbagai manfaat jugalah kita dapat katakan daripada PTPTN sendiri.
Dan pada ketika ini juga kita nak bercakap mengenai bagaimana sebenarnya membuat pembayaran balik. Jika sebelum ni di dada-dada akhbar, di media banyak mengatakan ataupun banyak laporan pendedahan lah boleh saya katakan, berapa ramai yang tidak pernah membayar langsung dan juga sudah pasti ia akan menjejaskan dari segi kemampanan kewangan bagi PTPTN untuk memberikan pinjaman kepada generasi akan datang. Apa fokus PTPTN untuk kita memastikan ataupun untuk kita mempermudah cara kepada peminjam-peminjam membuat pembayaran balik sebenarnya, Puan? Okey, bercerita tentang kaedah bayaran balik, sebenarnya kita menyediakan terlalu banyak platform ataupun saluran untuk membuat bayaran balik. Yang pertama, kita boleh buat bayaran balik melalui internet banking. Yang kedua, download je apps MyPTPTN, kat dalam tu boleh semak penyata dan seterusnya membuat bayaran. Semua di hujung jari. Semua di hujung jari. Yang ketiga, bagi mereka yang bekerja swasta, tiap-tiap bulan ada potongan KWSP, mereka boleh juga membayar melalui pengeluaran akaun 2 KWSP. Yang ketiga, paling mudah sebenarnya mereka perlu daftar potongan gaji ataupun direct debit. Jadi setiap bulan apabila sampai tarikhnya, tak perlu buat apa-apa, bayaran balik pinjaman itu akan dibayar kepada PTPTN daripada gaji oleh majikan ataupun melalui akaun bank. Jadi kat sini saya nak tegaskan juga bahawa sekarang ni kita dapati seramai lebih kurang 1.2 juta peminjam yang culas untuk membayar balik pinjaman PTPTN dengan tunggakannya lebih kurang 11 bilion. 11 bilion? Ya, setiap tahun kita perlukan lebih kurang 3 bilion untuk beri pinjaman kepada pelajar-pelajar. Jadi dengan 11 bilion ni hampir 3 tahun kita boleh gunakan. Sebab itu saya nak katakan juga bahawa bayaran balik pinjaman ini bukan untuk kepentingan PTPTN, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi adalah kepentingan generasi akan datang. Mana tahu mungkin anda adalah peminjam yang tak bayar, tapi mungkin beberapa tahun lagi anak anda generasi kedua atau adik-adik nak pinjam PTPTN, kita tidak ada lagi dana. Jadi bayaran balik tu sebenarnya adalah untuk kelangsungan dana pendidikan tinggi. Cuma Cik Hafizi, PTPTN sentiasa memberi inisiatif untuk menggalakkan orang membayar balik. Jadi sekarang kita ada kempen Lestari Pendidikan. Ini menunjukkan PTPTN komited nak pastikan bahawa dana pendidikan ini sentiasa mampan untuk generasi akan datang. Jadi di bawah kempen Lestari Pendidikan ini, mana-mana peminjam yang mempunyai tunggakan pinjaman boleh membuat bayaran balik dengan serendah 20% daripada tunggakan ataupun RM500, mana yang lebih tinggi untuk menstrukturkan akaun mereka. Dengan ini akaun mereka akan menjadi baiklah. Dan kempen ini berlangsung sehingga 15 Disember 2025. Jadi saya menyeru kepada semua untuk mengambil peluang. Sebab apa? Kalau mereka yang culas ni dan culas tegar, sekiranya mereka mampu, kalau kita lihat kepada inisiatif belanjawan pun ada inisiatif untuk peminjam-peminjam yang culas pada tahun 2026 nanti. Ya, di dalam belanjawan 2026 juga Perdana Menteri ada menyatakan mengenai peluang pendidikan ataupun pendidikan percuma juga kepada mereka yang mungkin kurang berkemampuan dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya ini merupakan ataupun ini memberi gambaran bahawasanya PTPTN sebenarnya cakna dan juga membantu ataupun kerajaan madani sendiri membantu masyarakat yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi bagi mereka dapat merubah status ataupun status sosial dan juga kedudukan kewangan keluarga mereka. Ya, ucapan yang pertama di bawah inisiatif Belanja 2026 adalah beasiswa akan diberikan pelajar-pelajar kepada pelajar-pelajar dalam kategori miskin dan miskin tegar berdasarkan data IKASIH mulai tahun 2026. Jadi kalau sekarang mereka menerima pinjaman, mulai tahun depan mereka ini akan menerima dalam bentuk beasiswa. Jadi ini menunjukkan sokongan kita supaya golongan ini tidak merasakan terbeban bila nak masuk IPT kena buat pinjaman PTPTN. Jadi kita berikan dalam bentuk beasiswa. Tetapi sebab yang itu memerlukan peruntukan kerajaan lebih kurang 120 juta setahun untuk mengimbangi keperluan memberi beasiswa kepada pelajar ini, kita juga akan melaksanakan sekatan perjalanan kepada mereka yang mampu membuat bayar balik
tetapi membuat perjalanan ke luar negara ataupun bekerja di luar negara. Jadi melalui kaedah ini kita berharap kutipan daripada mereka yang culas tetapi mampu ini dapat menampung beasiswa yang akan diberikan kepada pelajar baharu. Sekatan perjalanan ini pastinya pada tahun hadapan kita akan memberikan input-input ataupun penjelasan lebih lanjut. Ya, betul. Dan sebelum ini di dalam ucapan daripada yang membuat Perdana Menteri ada mengetengahkan perkara itu. Tapi sudah pasti PTPTN akan memberikan perincian lebih lanjut pada tahun depan. Jadi tahun depan kita akan beri perincian lanjut. Ya, kita akan beri pencerahan pada tahun depan. Cuma selain daripada ada kaunter di FOI ini, kepada pelanggan-pelanggan di luar sana kalau ada masalah, kita juga sekarang sedang mengadakan bulan mesra pelanggan sehingga 15 Disember ini. Datang ke kaunter PTPTN, selain daripada buat bayaran atau membuat simpan SSPN, kita sediakan cenderati istimewa. Selain daripada itu, mereka yang membuat bayaran balik juga akan ada peluang untuk menangi hadiah yang secara keseluruhannya kita sediakan sebanyak RM70,000 untuk mencari 140 orang pemenang. Sebenarnya pada ketika inilah peluang untuk anda semua rebut ya. Kerana pelbagai mungkin tawaran-tawaran menarik yang ditawarkan oleh PTPTN kepada anda semua. Tadi Puan Masura ada sebut mengenai SSPN. Pastinya kita nak bincangkan lebih lanjut lah mengenai dari segi kelestarian kewangan. Dan juga kita nak memupuk masyarakat supaya mereka ni membuat penambungan pendidikan mungkin sejak anak-anak mereka masih kecil. Supaya nanti tidaklah kita sampai nak meminjam PTPTN dan sebagainya. Mungkin Puan dapat ceritakan sedikit mengenai inisiatif daripada PTPTN iaitu melalui SSPN sendiri. Skim Simpanan Pendidikan Nasional atau Simpan SSPN ini memang skim yang sangat istimewa, Cik Hafizi. Rugi rakyat Malaysia kalau tak ada sekurang-kurangnya satu akaun satu keluarga kerana ini adalah satu-satunya produk simpanan yang diberikan pelepasan taksiran cukai oleh kerajaan. Jadi dengan simpanan bersih sebanyak RM8,000 setahun akan melayakkan untuk mendapat pelepasan taksiran cukai. Jadi kita bayangkanlah dengan simpanan RM8,000, selepas itu dapat dividen. Kalau tahun lepas kita bagi 4.05%. Itu yang tertinggi dalam tempoh 10 tahun. 10 tahun. Ya, insya-Allah kita sedang moving forward juga, kita membuat pelaburan-pelaburan yang lebih kreatif agar memberikan pulangan yang terbaik. Simpanan ini juga dijamin oleh kerajaan. Jadi kita jangan risau kalau apa-apa berlaku, kerajaan akan menjamin simpanan ini dan seterusnya juga simpanan ini ada perlindungan takaful. Ada perlindungan takaful percuma, ringgit ke ringgit, ada juga perlindungan takaful yang dibayar melalui package dalam simpan SSPN Plus. Nak simpan mudah saja dan jumlahnya juga rendah. RM30 sebulan, RM1 sehari je Hafizi. Kita boleh jimat. Contoh kalau kita belanja makan RM15, kurangkanlah jadi RM14. RM1 simpan untuk simpan SSPN Plus. Jadi ini sangat penting sebenarnya kepada ibu bapa kerana sekiranya berlaku apa-apa kepada ibu bapa, simpanan inilah akan membantu anak mereka untuk melanjutkan pengajian ke IPT nanti. Tapi jangan risau, kalau simpan tu jangan kata PTPTN tak bagi pinjam. Kita bagi pinjam, cuma mungkin tak perlu pinjam dalam jumlah yang banyak dan anak kita nanti bila keluar universiti fikiran tu tenanglah. Belum tentu kerjanya bagaimana dan sebagainya. Okey, itu antara mungkin tawaran-tawaran menarik yang PTPTN nak tawarkan. Jadi anda semua jangan lepaskan peluang. Inilah masanya untuk anda datang ke PICC ini untuk bertanyakan kepada wakil daripada PTPTN, dan PTPTN juga ada pejabat-pejabat di seluruh negara. Jadi jangan lupa datang. 55 pejabat di seluruh negara. Okay. Sekurang-kurangnya kalau macam contoh Perlis kecil je, ada satu negeri satu pejabat sahaja, tapi kita banyak. Okey, jadi sekiranya tidak berpeluang untuk datang ke Festival Adik Putrajaya di PICC ini, jangan lepaskan peluang untuk datang ke 55 lagi pejabat yang sentiasa terbuka, sentiasa membuka pintu untuk anda bertanya dan juga untuk anda melunaskanlah pembayaran pinjaman yang sebelum ini mungkin tertunggak dan sebagainya. Jadi mungkin kata akhir daripada Puan Masura sendiri kepada orang ramai di luar sana untuk ramai-ramai datang ke Festival Adik Putrajaya dan juga untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai tawaran-tawaran daripada PTPTN. Yang pertamanya, datanglah ke FOI Putrajaya ini kerana saya rasa banyak sangat booth yang disediakan untuk kita mengetahui tentang bukan saja pendidikan tinggi tapi juga ada tentang perkara-perkara yang lain.
Dan kalau dah datang ke FOI Putrajaya ini, jangan lupa singgah juga ke booth PTPTN untuk melihat apa yang kami tawarkan. Dan saya juga menyeru kepada semua pelanggan PTPTN di luar sana, khususnya peminjam PTPTN, cakna-cakna dengan pinjaman anda, tunaikan tanggungjawab untuk membayar balik pinjaman PTPTN. Jangan lari daripada PTPTN, sebenarnya boleh datang berunding. InsyaAllah kita akan permudahkan kerana PTPTN ada hashtag PTPTN boleh pincang dan hashtag PTPTN sedia bantu. Okey, baik, itu dia sedikit perkongsian daripada Puan Mastura Muhammad Khalid, Ketua Pegawai Operasi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN sebentar tadi, membincangkan sedikitlah mengenai kelestarian kewangan dan juga bagaimana sebenarnya ibu bapa dan juga pelajar-pelajar yang boleh memanfaatkan pinjaman PTPTN ni untuk mereka melanjutkan pengajian di peringkat pendidikan tinggi. Jadi sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosli. Kita akan jumpa lagi nanti dengan perkongsian yang menarik. Semestinya kami akan terus berada di Festival Idea Putrajaya FOI 2025 sehingga hari Sabtu iaitu 8 November nanti. Jadi sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum dan salam hormat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar podcast KPT dan juga penonton-penonton yang menyaksikan kami. Seperti semua sedia maklum, podcast KPT telah pun bersiaran di PICC untuk 5 hari sebenarnya, iaitu bersempena dengan Festival Idea Putrajaya 2025 yang berlangsung dengan cukup meriah ya. Kita bawakan produk-produk dan juga pameran-pameran memaparkan kearifan lokal dan juga bagaimana sebenarnya IPT berperanan dalam berinovasi dan sebagainya. Jadi sebagai semua sedia maklum, ia merupakan anjuran Kementerian Pendidikan Tinggi dan ini memasuki edisi kedua. Jika sebelum ini tahun 2024 sebagai program pengenalan saja, tapi pada tahun 2025 ini ia diperluaskan lagi ke seluruh negara, dan sepanjang Oktober sebenarnya kita telah pun menjelajah ke 13 buah negeri di seluruh negara, dan inilah kemuncaknya di PICC bermula daripada 4 hingga 8 Oktober 2025. Jadi dalam sesi podcast kita pada kali ini, pastinya kita nak mendengar dan juga kita nak berkongsikan dengan anda semua mengenai ekosistem pendidikan tinggi negara. Dan dalam cakap mengenai ekosistem pendidikan tinggi negara ini, antara satu aspek yang penting juga adalah bagaimana pengantarabangsaaan pendidikan tinggi itu direalisasikan. Jadi sudah pastinya bercakap mengenai pengantarabangsaaan pendidikan tinggi dan bagaimana kita nak menarik pelajar-pelajar luar negara masuk ke dalam negara kita. Saya sebenarnya bertuah bersama dengan saya ketika ini adalah Ketua Pegawai Eksekutif CEO iaitu Education Malaysia Global Services, sebuah agensi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Encik Novi Tajuddin, terima kasih bersama dengan kita. Apa khabar Encik Novi? Terima kasih Hafiz, sama-sama, alhamdulillah. Okey, Encik Novi, bagaimana pertama sekali Encik Novi melihat kemeriahan FOI kita pada kali ini Encik Novi? Alhamdulillah, saya dapati bila kita bandingkan dengan tahun lepas, ianya lebih meriah kerana penglibatan daripada kementerian-kementerian lain juga yang mana diterajui oleh Timbalan Perdana Menteri. Nampaknya sambutannya amat hebat dan kami pun memang macam tak menang tangan, penuh. Alhamdulillah, amat bagus sekali lah bagi pandangan saya, kerana ini memberikan exposure yang baik kepada rakyat Malaysia berkenaan dengan berbagai perkara, terutama daripada kami di Kementerian Pendidikan Tinggi, tentang apa yang kami lakukan untuk memartabatkan pendidikan tinggi negara. Okey Encik Novi, EMGS apa yang ditawarkan di Festival Idea Putrajaya ni Encik Novi? Oh, macam-macam kita orang. Kita orang EMGS ada International Arena which is at the Hall A di sebelah sana, yang mana kita membawa beberapa speakers daripada luar negara. Ada yang daripada Indonesia, ada daripada Kazakhstan. So mereka memberi perkongsian. Dan juga pagi tadi ada sesi panel bersama dengan Chairperson of Commission of Higher Education of Philippines, iaitu equivalent tu dengan Menteri Pendidikan Tinggi di Filipina. Turut hadir juga ke sini? Turut hadir juga. Jadi saya juga mendapat peluang semalam untuk menjadi moderator di preliminary session bersama dengan Menteri Pendidikan Tinggi Indonesia
dan juga Menteri Pendidikan Tinggi Filipin, yang mana mereka juga memberi perkongsian berkenaan apa yang dilakukan dan juga apakah harapan yang boleh dilakukan bukan saja di peringkat Malaysia tapi di peringkat ASEAN secara keseluruhannya. Ya, kalau kita lihat pada tahun 2025 ni, kita baru saja pass baton lah kepada Filipina untuk kepengurusan ASEAN itu. Ya, untuk championship. Jadi kita perlukan jugalah daripada Filipina, dan juga kita sama-sama bertukar pendapat dan juga bertukar kepakaran untuk kedua negara demi sebuah negara ataupun sebuah ASEAN itu sendiri. Okey, Cik Novi, kalau kita bercakap mengenai tadi pengantarabangsaan pendidikan tinggi, salah satu elemennya pastinya menarik pelajar-pelajar luar negara masuk ke dalam negara kita. Mungkin Cik Novi dapat berikan perkongsian sedikit mengenai usaha untuk menarik pelajar-pelajar luar negara datang ke negara kita dan juga belajar di negara kita ni sendiri. Ini juga merupakan salah satu fungsi utama, peranan utama EMJS bagi mempromosikan Malaysia sebagai hub pendidikan tinggi serantau dan juga global. Terima kasih, Fizi. Saya rasa saya perlu memberikan penjelasan kepada seluruh rakyat Malaysia berkenaan dengan fungsi ataupun role of Education Malaysia Global Services EMJS. Kami mempromosi pelajar-pelajar antarabangsa untuk datang dan belajar di Malaysia bukan sahaja untuk universiti awam tetapi juga untuk universiti swasta yang mempunyai lesen daripada KDN, Kementerian Dalam Negeri. Kami bukan sekadar mempromosi, tetapi EMJS ini merupakan satu organisasi yang pertama di dunia ni. Yang pertama di dunia untuk mempromosi dan memproseskan visa pelajar antarabangsa. Kalau kita tengok negara lain macam British Council, dia ada study in France, dia orang tu promote je, tapi mereka tidak mempunyai kesinambungan dari segi operasi, memproseskan visa dan juga untuk mempromosikan pelajar antarabangsa, yang mana kami ada. Kerana apa saya kata macam tu? Sebab kami bekerjasama rapat dengan Jabatan Immigration Malaysia, yang mana dalam ofis saya ada 40 orang jabatan pegawai-pegawai immigration yang bekerjasama dalam memproseskan visa. Buat pengetahuan semua, kita adalah negara yang antara terpantas di dunia dalam memproses visa pelajar antarabangsa, yang mana charter kita 14 hari bekerja. Proven. Sebab negara lain maybe take 3 months, 6 months, ada yang terlepas cycle pun, student nak masuk universiti tak boleh. Tapi kita alhamdulillah memang 14 hari bekerja, insya-Allah student dapat masuk ke pelajar, dengan dokumen kena lengkap lah kan, mana-mana pun insya-Allah student akan dapat masuk ke universiti. Inilah perkhidmatan yang terbaik sebenarnya. Kita nak jemput pelajar-pelajar daripada luar negara tu, pastinya servis tu ataupun first impression tu sebenarnya paling penting sekali untuk mereka datang ke negara kita. Okey, jadi mungkin Encik Novi juga dapat ceritakan sedikit lah, apa antara perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan kepada pelajar-pelajar antarabangsa ini sekiranya mereka berminat, yang pertama, dan juga sekiranya mereka nak datang ke sini. Mungkin ada kemudahan-kemudahan yang kita berikan juga. Ya. Kami dalam mempromosikan perkara ini, pertama macam yang Fizi cakap tadi lah, kita kena tingkatkan level of service kita. Kerana kita kena faham mereka nak datang tu kerana servis kita bagus. Jadi yang pertama, first impression of Malaysian hospitality di lapangan terbang antarabangsa KLIA, kita ada International Student Arrival Center ataupun dipanggil ISAC, Isaac. Ini pun number 1 in the world. Banyak number 1 ni. Sana negara lain tak buat. EMJS buat 3 shift 24/7 menyambut pelajar antarabangsa. Maknanya apabila pelajar antarabangsa tu telah dapat kelulusan visa approval letter, dia datang, dia akan lapor diri kepada universiti, dia akan lapor kepada EMJS. Katalah dia sampai pukul 3 pagi, staf saya akan tunggu di situ. Pukul 3 pagi sambut pelajar antarabangsa dan bawa ke kaunter immigration. Dan kaunter immigration ni macam diplomatic lane untuk pelajar antarabangsa. Jadi dengan tak secara langsung, ini memberikan gambaran yang baik berkenaan dengan Malaysia, berkenaan dengan Malaysian hospitality. Belum lagi kita jumpa dengan orang Malaysia yang suka senyum. Belum lagi cerita pasal makanan yang ada di Malaysia ni yang berbagai, keramahan kita. Jadi this is very important. Kerana itu dengan tak secara langsung dapat memberikan lonjakan
dan minat pelajar antarabangsa untuk datang belajar di Malaysia, di mana for the past 2 consecutive years 26% pelajar antarabangsa buat application tiap-tiap tahun, meningkat sebanyak 26%. Jadi itu antara salah satu servis. Servis yang kedua yang kita buat lagi, contohnya kami juga perkenalkan sebagai visa processing, dah kira dah termasuk dah. Kami juga memperkenalkan kad alumni dan portal. Jadi itu akan dapat memberikan database juga kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, dan juga kad itu akan kami linkkan dengan macam-macam offerings. Contoh diskaun makan kat KFC, diskaun makan kat situ sini, macam itulah. Diskaun makan ayam penyet mana? Ayam penyet, ayam geprek. Tu macam-macam ada. Jadi lagi satu perkara yang saya nak maklumkan juga ialah kepada pelajar-pelajar Malaysia yang ada. Tahun ini oleh kerana Malaysia merupakan pengerusi kepada ASEAN. Tahu tak adik-adik dan bapa-bapa sekalian bahawa kita ada satu portal yang dipanggil GEMS, Global Exchange Mobility Scholarship Portal, yang mana Malaysia yang buat kan. Kita portal ni kita launch kan untuk universiti-universiti di negara ASEAN meletakkan informasi berkenaan dengan beasiswa-beasiswa yang available bagi pelajar-pelajar di seluruh ASEAN. Okey. Jadi kalau Hafizi kata ada di Malaysia, Hafizi nak belajar di Thailand, Chulalongkorn University, tengoklah, Chulalongkorn kata aku bagi 20% discount dari segi bentuk scholarship. You can get that information, you boleh apply direct. Jadi itu memberikan, orang kata, transparansi, memberikan informasi kepada pelajar-pelajar bukan saja di Malaysia, but also pelajar-pelajar di seluruh negara ASEAN. Maknanya portal tu di-create ataupun dicipta oleh Malaysia. MGS Dan KPT. Dan KPT juga. Yeah. Okey, maknanya ini satu kemudahan lah untuk pelajar-pelajar, terutamanya bagi daripada negara-negara anggota ASEAN ni. Sekiranya mereka nak melanjutkan pengajian dalam kelompok negara ASEAN ni, mereka boleh mendapatkan informasi di satu portal yang sama saja. Dia nak pergi ke luar negara boleh, nak datang Malaysia pun sama. So for the time being, I think up to now kita dah dapat informasi yang nak berkolaborasi tu boleh kurang 5 juta US dollar. The meaning that jumlah the value of the scholarship penajaan tu. Jadi rajin-rajinlah tengok portal tu. Kok ada universiti kat Filipina ke, ada universiti dekat Indonesia ke. Jadi informasi tu ada di dalam tu. Jadi ini satu inisiatif yang sangat baik sekali, yang memberikan kemudahan kepada pelajar-pelajar ni. Kita tahulah sekarang ni mungkin pelajar-pelajar ni mungkin banyak yang mungkin ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut lah, terutama sebelum mereka nak belajar ataupun sebelum mereka dapat menyambung pengajian dan sebagainya. Pastinya maklumat-maklumat ini sangat penting untuk mereka juga. Dari segi pelajar-pelajar daripada luar negara ni, mungkin Encik Novi dapat ceritakan sikit ataupun kongsikan dengan kita kedatangan pelajar-pelajar ni, kebanyakannya mereka ini pergi ke universiti awam ataupun universiti swasta ataupun bagaimana sebenarnya? Oh, bagus soalan ni. Sebenarnya kalau kita lihat daripada data yang kami ada, dia lebih kurang 50-50. Tapi boleh katakan lebih sedikit percentage, lebih kurang 56% kepada universiti awam, kerana mereka dapati ranking universiti tu. Walaupun kita tak memberi penekanan yang banyak sangat berkenaan ranking, somehow rather ranking tu pelajar-pelajar akan gunakan sebagai satu panduan. Tengok universiti mana yang dia orang nak pergi, universiti mana yang memberikan offering yang baik. Jadi lebih kurang 50-50. Okey, alright. 50-50 jugalah, mana balance lah, antara universiti awam dan juga universiti swasta. Okey, dalam kita nak menarik pelajar-pelajar masuk dalam negara kita ni, Encik Novi mempromosikan di luar negara, apa antara faktor-faktor utama yang kita nak jual kepada mereka ni? Mai datang saja, tapi sekadar cakap mai datang saja, tak ada kita nak offer kepada mereka, ataupun tiada faktor-faktor yang mendorong mereka nak datang kita ni. Tak ada substance. Tak ada substance, tak boleh juga kan. Sebenarnya kita di Malaysia ni banyak sangat faktor dia. Saya akan bagi tahu satu persatu. Pertama, dari segi kualiti pendidikan tinggi kita. Ramai orang tak tahu yang kualiti pendidikan tinggi kita, universiti-universiti yang ada, sama ada swasta ataupun universiti awam, kualitinya, ranking dia dalam dunia ni dah bagus. Tahu kenapa?
ada antara universiti kita ranking dia lebih baik daripada universiti yang ada di New Zealand ataupun di Australia. Yang tu tuan-tuan dan puan-puan ramai tak tahu. Ramai yang terlupa, terlepas pandang. You go and search some of our universities, memang dia punya ranking bagus. Dengan tak secara langsung, itu menarik pelajar akan datang. Itu kualiti yang pertama. Yang kedua, kita kena ingat, pada masa dulu kerajaan Malaysia menghantar pelajar-pelajar kita di Malaysia belajar ke luar negara. Ada yang dihantar di Australia, hantar ke Jepun, hantar ke UK, Canada, Australia and so forth. Kerana apa? Kerana pada ketika itu dulunya pendidikan kita tidak sebagus sekarang. Akan tetapi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, 80% daripada tenaga pengajar yang ada di Malaysia pada hari ini adalah berkelulusan masters, at least degree, masters, PhD and also with professional qualifications. Maknanya kita telah balik ke Malaysia, memberikan balik kepada Malaysia, contribute back to the country, menaikkan taraf pendidikan tinggi dengan tak secara langsung. Kerana itulah kualiti pendidikan tinggi kita ini bagus pada hari ini. Kerana tenaga pengajarnya berkualiti. Ketiga, Malaysian. Kalau tak cakap pasal makan, tak lengkap. Betul. Dengan nasi lemak, dengan roti canai, semua ada. Not just that, kita kan ada mix of the races. Jadi makanan tu macam-macam ada. Yang Chinese ada, yang Indian food ada. Ya. So itu satu. Yang seterusnya, tak tahu nombor berapa ni. Banyak sangat. Nombor 4 tak? Nombor 4 ya. Ni affordability, cost of living, makanan yang ada. Contoh kalau saya pergi ke Europe nak cerita ke orang, sepinggan nasi €2, RM10. Itu pun kedai mahal. Kalau makan kat luar-luar kat kawasan pedalaman, dia murah lagi. Ya. So benda-benda ni amat-amat penting. Dan yang terakhir sekali, not terakhir, yang kelima, mix of culture. Is very rich of culture Malaysia ni. Ya. Memang ramailah kita ni yang kita sendiri pun faham. Yang keenam, habis pakai kaca apa tadi? Lupa pula aku dah. Dari segi soal keselamatan kot. Keselamatan, yes. We are number 13 safe country in the world. Ya, nombor 13. Dan yang terakhir, yang penting sekali bagi saya lah, support ataupun sokongan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia kepada pendidikan tinggi, yang mana kita amat serius dalam perkara ini. Kita ada pelan pendidikan tinggi Malaysia kan, ya, untuk the next 10 years. Maksudnya negara Malaysia mengambil serius berkenaan dengan pendidikan tinggi Malaysia ni, kerana kita merangkumi perkara-perkara seperti globalisasi, internationalization, dan salah satu lagi ialah research and development. Dengan tak secara langsung, perkara ini didapati oleh pelajar-pelajar antarabangsa suatu negara, sebuah negara yang memberikan kepentingan pendidikan itu di tempat yang atas. Ya, Encik Novi banyak menjelajah ke satu dunia mempromosikan kita punya pendidikan tinggi, ekosistem pendidikan tinggi dia. Kita nak tahu juga respon daripada orang-orang di luar negara terhadap pendidikan tinggi kita, kepada sistem pendidikan tinggi kita. Bagaimana keyakinan mereka dan akhirnya mereka bersetuju untuk menghantar pelajar-pelajar mereka. Sebenarnya macam saya kata tadi, mereka yakin, kerana itu mereka hantar. Kerana itu kita dapati daripada statistik yang ada pada EMJS menunjukkan 26% peningkatan selama 2 tahun kebelakang. Itu menunjukkan keyakinan mereka terhadap pendidikan tinggi, dan mereka menghantar anak-anak mereka. Ada yang lepas hantar seorang, hantar lagi anak nombor 2, hantar lagi anak nombor 3. Dan kita menggunakan alumni kita juga. Kita jumpa alumni kita dekat luar. Jadi diorang sendiri pun akan mempromosikan pendidikan tinggi ni untuk bawa dan hantar anak-anak mereka juga ke Malaysia. So saya ni attack bukannya orang biasa je, alumni dan keturunan. Ini stakeholders lah kan? Ini stakeholders. Okey, baik. Mungkin Cik Novi, kata-kata akhir sebelum kita menamatkan sesi podcast kita ni. EMJS menganjurkan arena antarabangsa di Putra Hall A. Jadi apa antara perkisian-perkisian menarik di Putra Hall A yang ditawarkan kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke Festival Idea Putrajaya? Terima kasih. So kerana kami ni yang organize international arena, kerana bila bercakap pasal globalisasi dan internationalization, memang EMJS lah yang perlu ke depan.
Jadi antara perkara yang kami lakukan ialah panel session, sharing session, podcast. Ada podcast juga kat sana. Ada saya. Jadi kita panggil Vice Chancellor juga untuk hadir, memberikan dia orang punya insights kenaan dengan pendidikan tinggi dan internationalization. Dan juga kita ada beberapa booth di sana daripada negara-negara yang ada di Malaysia. Dan untuk pengetahuan semua, kita ada 11 foreign branches in Malaysia. 5 UK University, 1 Irish University, 1 Chinese University, Xiamen, and 3 Australian University, dan yang akhir sekali yang ke-11 ialah Tsukuba University from Japan. Jadi rata-rata ada Australia kat sana, ada Japan kat sana. Jadi boleh datang tengok. Ya, besides kita punya public and private universities in Malaysia, kita juga ada our foreign branches yang juga memberikan contribution kepada pendidikan tinggi kita untuk menjadikan Malaysia sebagai bukan menjadikannya, sudah pun menjadi education hub untuk dunia. Dan saya nampak ke depan ni inilah masanya, kerana inilah peluang, kerana kita adalah antara negara yang memang dah advance dari segi pendidikan tinggi di serantau ASEAN dan juga dunia. Tahniah diucapkan kepada EMGS dan pastinya juga sinergi bersama dengan kementerian, bersama juga dengan agensi-agensi kerajaan lain sehingga membuahkan hasil dan juga sehingga mencatatkan mungkin rekod-rekod seperti Encik Novi katakan tadi, nombor 1 di dunia bagi beberapa perkara. Dan ini semua adalah sinergi bersama antara semua ataupun kita gelar sebagai government whole approach. Jadi sudah pastinya ini perkongsian mengenai mungkin pengantarabangsaan pendidikan tinggi, kerana selepas ini banyak lagi yang kita nak kongsikan kepada anda semua. Apa yang menarik sepanjang Festival Aidil Putrajaya ini berlangsung di PIZC daripada 4 hingga 8 November. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Encik Novi Tajuddin, terima kasih. Ketua Pegawai Eksekutif Education Malaysia Global Services EMGS, sebuah agensi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Kita akan berhenti rehat dulu seketika kerana selepas ini banyak lagi perkongsian yang kita nak bawakan kepada anda. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat semua. Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekarang ni Dr. Aida daripada Ketua Unit Kesihatan Awam Hospital Chancellor Tunku Mukhriz dan Fakulti Perubatan UKM. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, sihat. Doktor, saya nampak dekat sini antara bus yang paling ramai pengunjung. Boleh tak Doktor terangkan dekat saya sedikit tentang apa penekanan yang dibawakan daripada UKM hari ini? Okey, so Alhamdulillah, ni tahun kedua kita buat. So we had the experience last year. So kita tahulah sedikit pengunjung dia macam mana, what not. So tahun ni kita ada mental health punya wall, interactive activities yang memang target dia adalah budak-budak universiti lah. Dan kita ada buat aktiviti untuk diorang mengenali cara-cara untuk menghadapi masalah-masalah yang boleh mengganggu kesihatan mental mereka lah. Dan kita juga ada blood group typing, maksudnya kita buat secara percuma. Budak-budak ataupun pelajar universiti boleh datang untuk buat ujian darah. So dia boleh tahulah grup darah dia A ke, AB ke, O ke. So tujuan yang kita buat obviously blood grouping ni adalah untuk kita menyokong lah usaha menerima darah. So sometimes orang tak tahu dia group blood apa, so dia tak boleh nak menerima darah. So bila dia buat, dia sometimes bila dia tahu, oh I'm a universal donor, so dia macam excited, oh kita perlukan darah awak, so dia macam akan excited lah untuk menerima darah. So samalah dengan the mental health is actually sebab kita banyak isu kan kalangan remaja kita mengenai masalah kesihatan mental. So kita cubalah buat satu aktiviti yang interaktif dan alhamdulillah sambutan dia sangat menggalakkan. Semacam awak boleh lihat kan, board tu berwarna-warni dengan nota-nota yang ditulis oleh pelajar universiti lah. So alhamdulillah. Selain daripada itu, kita juga ada booth kesihatan lelaki di mana ada pakar kita on the ground. Hari ini adalah Prof. Zulkifli. So dia pakar urologi kita yang memberi peluang lah kepada pelajar universiti untuk menanyakan soalan, bertanya, mendapat konsultasi. So itu pasal kesihatan lelaki. Selebelah
kesihatan lelaki tu kita ada kesihatan ataupun kesuburan pasangan. So kita ada pakar-pakar kita daripada pusat kesihatan pula. Advanced Reproductive Center kita ataupun pusat reproduktif termaju kita daripada HCTM. So diorang turun hari ini memberi maklumat mengenai kesuburan, masalah kesuburan, memberi peluang lah kepada pelajar-pelajar ni yang nak tahu pasal maklumat mengenai kesuburan. So diorang bertanya soalan. So kita ada expert lah on the ground. So alhamdulillah sambutan sangat meriah kali ni. I think hari ni hari kedua. So kita dah hit double our target lah. So kita dapat so far alhamdulillah dalam 1,200 participant so far. Hadiah kita pun dah hampir habis. So macam meriah lah alhamdulillah. Kena tambah lagi lah. Itulah. So ramailah orang. So saya pun sangat happy. Budak universiti, bukan sekadar budak universiti lah, lecturer juga participating and engaging in some of our activities lah. So alhamdulillah sangat-sangat. Okey, jadi kalau nak tahu blood type anda ataupun nak periksa kesihatan anda sendiri, jangan lupa datang beramai-ramai dekat Festival Idea Putrajaya tahun 2025 yang berlangsung di PICC Putrajaya daripada 4 hingga 7 November daripada pukul 10 pagi hingga 6 petang. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Hai, Assalamualaikum. Tuan, saya nak tanya sikit boleh tak? Tapi sebelum tu boleh tak saya nak tuan perkenalkan diri dulu, lepas tu cerita sedikit sebanyak tentang apa sebenarnya yang tengah berlaku dekat sini sekarang. Okay, nama saya TS Dr. Hasmi Harun. Saya merupakan ketua pengelola bagi University Robot Competition Kingdom of Champion Europe 2025. Dan di sini kita lihat pertandingan Europe pada tahun ini kita telah membuat satu pendekatan yang baru. Maksudnya pendekatan kita appearkan kepada orang ramai. So sekarang ni kita akan ada 3 permainan dalam Euro tersebut, Euro 2025 ini, iaitu drone delivery yang sedang berlangsung, dan kita ada legged robot challenge, dan kita ada rock climbing challenge. So ketiga-tiga ni blendkan di dalam Europe untuk mendapatkan satu orang kata kemahiran teknologi, dan juga kita melihat daripada segi kejuruteraan pelajar-pelajar IPT, IPTS, Politeknik dan Kolej Universiti yang terlibat dalam Euro ni lah. Okey tuan, saya nak tahu sikitlah tentang apa penekanan inovasi yang ditekankan untuk pameran ataupun pertandingan kali ini. Okey, inovasinya robot-robot yang pelajar gunakan mesti dihasilkan oleh mereka sendiri. Mereka tak boleh beli robot yang orang kata DIY, yang ada di pasaran lah. Mereka kena DIY sendiri. Dan program yang mereka kena buat, memang mereka kena buat sendiri juga. Itu yang kelebihan Europe lah. So maksudnya tak ada standard robot yang digunakan. Contoh macam legged, kalau tadi kita tengok berbagai teknik ataupun design dia, kaki tu lah. Legged tu ada yang kaki berbentuk orang kata macam ketam, ada yang kaki berbentuk macam lipan kan. So semua itu idea datang daripada peserta-peserta sendiri. Itulah inovatif yang ataupun inovasi dan kreativiti setiap pasukan yang kita cuba ketengahkan lah. Baik tuan, terima kasih banyak-banyak. Semoga kita jumpa lagi.